Berapa peratuskah penggunaan kad kredit yang ideal untuk income 3,000? Tuan-tuan, untuk sebarang income, bukan saja 3,000, sepatutnya anda menggunakan sekitar 60% saja daripada limit kad kredit anda. Sebagai contoh, anda punya kad kredit yang limit 10,000, janganlah guna lebih daripada 6,000. Kerana tuan-tuan, di MyLoan kami tengok banyak kes yang kad kreditnya digunakan lebih daripada 60%, pinjamannya susah untuk diluluskan. Jadi mungkin seidealnya bank ataupun koperasi ataupun agensi kerajaan melihat kepada pengguna kad kredit yang di bawah daripada 60%. Tuan-tuan, inilah bahayanya sekiranya anda menggunakan kad kredit. Mudah saja untuk berbelanja, tetapi tuan-tuan, adakala kita sukar untuk membayar balik, dan kad kredit mempunyai kadar faedah yang tinggi dan tidak berhenti sehingga tahun ke tahun kadar faedahnya. Dan tuan-tuan, ramai juga yang muflis kerana kad kredit. Berhati-hatilah sekiranya anda menggunakan kad kredit dan sentiasa berjimat ketika anda berbelanja. Balik ke soalan tadi, berapakah peratus yang ideal untuk gaji 3,000? Jawapannya, tidak kisah gaji berapa yang idealnya. Kami nampak adalah di bawah 60%, kerana kami melihat kesukaran untuk orang yang lulus pinjaman yang telah menggunakan kad kredit di atas 60%. Apapun, seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.